Ada satu tempat ni aku dah pergi banyak kali dah. Dan setiap kali aku pergi, mesti aku tak rasa bosan. Tempat ni bagi aku adalah tempat yang tenang, sejuk dan serasi dengan cita rasa aku. Tempat ini adalah Betong, Thailand yang aku dah beberapa kali pergi. Tapi aku tetap tak bosan. Ada jatuh pula. Bila nurun tu bahaya. Okey, nak gerak daripada office. Tapi pukul 6 tengok lebat. Aduh, macam mana nak gerak ni? Aduh, tengok motor sudah ready. Mau tak mau kena pakai baju hujan dan lepas tu kedah je lah. Cuma sekarang ni tak pakai kasut, tak pakai boot ride, bawa kasut sport je. Aduh, mesti lencun ni kan. Okay, lapar. Masuk tadi tu renang. Udang tadi kan. Aduh, ya ini pakai plastik ni. Aduh. Okay, right. Okay, dah sampai dah dekat RNR Rawang. Tapi mana si Bron ni? Mungkin dekat belah sana kot, dekat Petronas sana katnya. Kita dah sampai kat sini dah, dekat Petron ni. Mana dah? Satu. Macam menarik ni. Berapa tu? RM1. Nasi kari kambing RM14. Nasi kari bakar 3 set apa? 3 set roti dengan roti. Bron punya recommendation. Bronnya recommendation Tapi dia tak ada lah. Dia tak ada. Kita makan ni roti Arab. Tapi dia punya sup kambing. Macam best, sedap. Kira permulaan. Tengah risau satu benda ni, Bron tak kunjung tiba. Tak ada lagi Takut bateri pun belum. Bateri ada. Jangan Bron, aku elok-elok nak kat JS. Punca kau tak jadi angkat JS. Dah je. Kita bahas Mr. Sambron. Pukul apa dah? Pukul apa? Pengarah urusan Pukul apa? Pukul 8:04 minit. Bukti dari JS. Dekat Tabah sekejap. Rest untuk kali ke-3. Memang betul-betul relax ni. Relax gila. Radi dengan Rafi isi minyak. Dekat BHP Kuala Kangsar. Selepas exit Kuala Kangsar. Hari ni Suzuki 650. Oh, mantap Eastern dia boleh buka kaki kanan lah malam ni. JS yang kejap betul terciduk. Terciduk JS. Tak sebab malam, sebab satu malam tak nampak dia kita khusus dua. JS malam ni sesema. Sesema JS malam ni. Batuk dia batuk saya ingat ni Suzuki malam ni makan antibiotik lebih lah. Oh, ingat kan kat belakang Ingat kat belakang tadi. Aduh. Baik, saya punya firasat tu betul lah mengatakan dua orang hamba ni kat depan. Kat depan Kalau tidak tadi umpama nunggu buah tak gugur. Tak, rasanya kita orang depan biasa je, 14 dia, 1314 dia. Mungkin dah depan sangat katnya. Tapi Zam, satu benda je risau motor tracer tu buat laju. Tapi kenapa? pek tepi cuci. Dah ada tepi tu Cable tie banyak tahu. Aku tengok dah macam tangan hantu melambai-lambai. Betul lah, perasan lah ada bag tu. Aku keluar-keluar je dengan mop. Aku tu desup 1, 2, 1, 3. Lepas tu aku je lagi 1, 4. Aku je lagi 1, 5. Dia betul mop. Aku kata dia betul mop. Dia orang tak ada kat depan ni kan. Dia kat belakang ni kau tunggu kita. Terciduk JS nak kena.
Aku sampai 1617 tu tak ada lagi ni. Apa betul ni? Aku kata, aku suka dekat belakang Omong pun dah potong. Mau jalan depan lagi. Oh, dah nampak dah motor lampu kau. Aku kata, ini kalau macam ni gaya ni average 1.5 dah. Tak, dia lain macam ni. Lain macam dah. Tapi dia liar. Ya. Malam liar. Tak ada tukar pos Supron kan. Dia liar sikit kan. Tukar pos satu. Solah, bini tak ada. Ini tak ada. Siut. Lebih tak ada. Sekarang pukul lebih kurang pukul 12 dah. Pukul 12 dekat dataran Tasik Raban. Makan baru sampai kat sini pukul 12. Kat situ ada tasik. Tasik. Oh. Sonok kat sini. Oh, itulah kedai yang pernah pergi dulu dengan family. Best. Suasana kampung kan. Oh. Memang relax, tenang. Oh, tu. Tu. Jambatan Sultan Azlan Shah. Tasik Raban. Lepas tu air take over dia kan? Kita dekat Tasik Raban. Depan ni resort Tasik Raban. Ni kat Nescafe Panah. Nescafe Panah. Lepas tu makan, saya nak Alhamdulillah settle. Makan dekat dataran Tasik Raban. Pukul berapa? Pukul 12. Pukul 12 baru nak makan. Nasib baiklah kedai ni buka. Okeylah, baru nak teruskan perjalanan pergi ke Greek. So kita akan overnight kat Greek. Tak tahulah, lebih kurang sejam ni baru sampai ni. InsyaAllah. Dekat sini cantik sebab dia ada kiri kanan tu kan, ada macam tasik Kalau kat belahan tu boleh nampak dia punya tu, dia punya apa tu, tasik, ada jambatan tu sekali. Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Ni best lah. Ui, itu ada orang menjala ikan kot. Oh, best lah. Kat sini memang relax. Tenang. Okey, dah sampai Pekan Greek. Nak kasih laluan pada Radi untuk dia lead sebab dia tahu dekat mana. Dekat situ. Dekat situ. Masuk kanan dekat situ boleh ke masuk kanan situ, tapi depan situ boleh tak? Dekat Greek dah. Lebih kurang pukul 1 pagi. Kita beli makanan untuk sarapan. Ikutkan esok tak nak sarap, jadi terus beli sikit makanan lah dekat 7E. Okey, dah tiba dekat homestay nombor 5. Okey, Alhamdulillah dekat Greek.
Alhamdulillah. Wow. Cantik lah rumah dia. Yang best. Okay lah, puas hati lah rumah dia. Memang mantap lah. Tuan rumah memang pandai lah buat jadikan dia homestay Kita walk through hotel homestay ni. Dia ada bilik kecil sini. Dia buat bilik. Cantik dia punya kabinet dia. Siap ada kabinet yang ni. Cantik lah. Yang pasti yang bestnya, apa-apa pun kalau ada kowe memang best. Fasiliti dia best. Terbaik kan? Bismillah. Semua ada. Puas hati lah kan? Cantik lah, macam hotel lah. Nanti siapa nak datang sini, saya recommend kat sini lah. Siapa nak pergi Geri ke. Tapi harga? Harga boleh tahan. Boleh tahan. Biasalah, tak mahal tak murah. Tak mahal. Tapi kalau share memang berbaloi lah. Setakat kita macam 4 orang, seorang lebih kurang RM55 je kan. RM55 je just nice lah. Dia tinggi dia, shilin dia. Tak lah. Okay. Sini memang berkabus-kabus lah. Pagi-pagi kat Greek memang macam ni lah, standard lah. Ni Mio. InsyaAllah kita akan gerak terus pergi ke border Betong. Mungkin sejam kot, InsyaAllah sampai dekat border. Lebih kurang macam tu lah. Sini ke Pengkalan Hulu lebih kurang 50 minit kot. So mungkin lebih sikit daripada tu lah. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih. 9 suku dah kot. Aduh, lari betul. Semalam boleh borak-borak lagi dia orang ni sampai pukul 4 pagi. Macam mana betulkan intercom ni lagi lah semua. Intercom ni pair kan semua. Bron punya. Alhamdulillah, settle isi minyak dulu dekat Pengkalan Hulu ni. Kroh, nama dia Kroh dulu. Aku pergi isi minyak dekat Petron, sedangkan si yang lain-lain tu dia dekat Shell. Tak tahu dia orang kat mana ni. Inilah Pengkalan Hulu. Ini ke mana ni? Pergi balik lah dekat Petronas. Tadi connect intercom dengan member seorang, Zamron tu. Tapi dia dah disconnect balik lah ni. Okey, dah jumpa dah dia orang. Kita teruskan perjalanan. Kita lagi bersama. Okey, sampai juga akhirnya dekat border Malaysia, dekat Pengkalan Hulu. Kita check in dulu sini. Macam biasa, beratur-beratur kat sini. Okey. Keadaan pagi dekat Betong border bahagian Siam. 9 suku, hari Sabtu 15 hari bulan. Tak ada check pula. Biasanya dia check. Aduh, pelik betul. Okey, settle sudah dekat Betong. Okey, boleh isi perut selepas ni, InsyaAllah.
Okey. Radi dia gaut dia datang. Jadi dia sakit kaki lah tadi. tak okey, dia ringkut. Dia tolak motor pun tadi macam kena Rafi tolong tadi. Tapi dia nak cek toilet je. Malam tadi dia nak kau ubat dah. Oh, singkat. Okey, first stop kita dekat dengan 7E sebab ada orang nak merut. Okey, right. Kita rehat sekejap. Tak makan lagi ni. Oi, ada pack terus. Ada 12 pieces. Berapa harga ni tak tahu lah. Biasanya ada jual satu je macam ni. Tapi kali ni dia yang mana yang hijau-hijau ni kan. Yang ini memang halal lah. Confirm halal. Contohnya macam hijau ni, ada tag-tag hijau macam ni. Okey, halal. Ni. Kita start dekat Thailand dengan makan ni dulu. Aduh. Ingat tak ni? Sekarang ni dekat sup kaki betong kah. Biasa bawang putih. Dia mungkin bakar ni ni. Bakar tak ada. Tadi puk apa tadi? Ada order lah. Cuba. Belum. Saya teh panas lah. Jom. Saya beli satu. Tengok hari ni. Ya. Tengok hari ni. Tak ada. Tak ada. Ini yang kita order. Ini kailan. Yang ini sup kaki. Ini siapa keting? Yang ni tulang saja. Ni ada Tulang. campur. Oh, ya, tulang saja ni. Ni ada dua kan? Ni Ni ada dua. Ini sup keting campur tulang. Oh, dah ni ada dua. Ni nak lagi satu. So lagi. Perut. Alhamdulillah settle dekat kaki lembu. Sos kaki lembu ni settle lebih kurang berapa minit dah. Sejam juga. Orang tak ramai. Alhamdulillah hari ni clear. Jadi kita orang tak payah pergi kat tempat lain, melainkan pergi dekat kedai ni je lah. Sebelum ni kita orang terpaksa pergi dekat kedai yang sebelah tu. Yang ke sebelah ke. Ada kedai ni lah. Alamak. So sekarang ni, lepas ni kita nak pergi tengok SIM card kat depan ni ada kat, insyaAllah. Okey, jalan ni dia nak menghala pergi ke Yala. Tapi kita tak pergi ke Yala. Kita akan pergi satu simpang, pergi ke Pyramid Tunnel. Actually kalau nak pergi ke Empangan tu jauh lagi. Rasa macam kalau dua tempat nak pergi penat. Tapi tengoklah macam mana. Kalau boleh pergi lah. Bawa demo kan. Tengok macam mana. Yalah, betul-betul tak sempat. Tapi kalau pergi ke tunnel ataupun pergi ke jambatan tu boleh lagi. Construction. Banyak betul lah dia orang ni construction. Betul lah dia orang punya jalan bukan tar, dia orang pakai simen, konkrit. Ada ni. Duit apa ada? Pyramid Tunnel belah kiri ke belah kanan? Mendaki ni. Dah terlejak ke? Suka betul dengan babi. Makan babi, patung babi, muka babi. Ni. Betul lah ni, betul lah nak kena mendaki. Aduh. Air kelapa ada lah sini.
dekat sini dia macam sejuk sikit, redup sikit. Oh, cantik. Molek. River. Oh, dia mau susah sikit eh. Right, ni kita turun kat bawah ni untuk pergi tunnel. Wah, gila penat tu. Pergi Piramid Tunnel. Tangga penyesalan kat atas. Tangga penyesalan. Ambil itu tangga penyesalan tu. Aduh, nak naik atas lagi. Macam hiking pergi ke gunung pula. Aduh, tengok kombinasinya tunnel dia. Aduh, apalah. Kita buat slow. Kat sini dia orang buat sendiri arang. Ni adalah dia punya stove dia. Maknanya kombinasi kat sini dia jadikan sini sebagai satu city dia orang lah. Semua ada. Nampak tak cara dia buat tu? Dia susun kayu tu kat situ kan. Lepas tu dia akan bakar lah daripada situ. Agak tinggi jugalah kan. Berapa kilometer ni nak sampai ke atas. Ni adalah guard tower dia. Dan kita akan sampai kat sini. Hey, have a seat. Sini ada tempat penerangan dia. Smokeless tower. Stove. อุโมงค์ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวที่อยู่ใกล้ๆกับค่ายกองรบอุโมงค์ปิยมิตรที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเพียงอุโมงค์ขนาดเล็กตอนนี้ผู้ศิวพงศ์พิทักษ์อยากมา Yang mana air tu? อดีตก็คือแค่ร้องไว้ไม่มีหลัก Mana air tak? tak. แล้วก็อาบน้ำก็แบ่งเป็นว่าใครมาแดดเลยแต่ว่าเอาเป็นท่อนซุงนะเป็นท่อนซุงในการเผาเลยเผามาเพื่อนะครับใช้ประกอบกิจกรรม Sini dia sudah baik pulih. Kasih baru kasih bagus kan. Kasih cantik lah. Sini sudah buka lama dah sini. Oh, sudah lama 250 je. Nampak ada terowong. Terowong tu sejuk. Oh. Dia kata 23 darjah Celsius. Kalau masuk tu memang sentiasa ada angin. Angin dia sentiasa. Ui, sejuk. Oh. Dia kata dia punya angin ni memang semula jadi tau. Angin tu. Ui. Ni dia punya terowong dia. Ni dia macam dia simen kalah kan. Mungkin kalau tak simen tanah lah kotor. Tapi dia pelihara balik lah benda ni. Underground storeroom. Ada underground storeroom. Ada store lagi yang dia nak store barang-barang lah. Okey, kanan ni pergi ke working room. Dia buat macam laluan highway lain ke sana. Sana exit untuk pergi ke Millennium Tree. Mungkin kita pergi sana lah. Bukit. Oh, dia bukit ni. Tengok tu. Oh, tingginya. Oh, tingginya. Oh, tingginya benda tu. Itu yang dia tak habis korek lagi tu. Itu dah settle.
Itu dia tak habis korek lagi. Habis gitu separuh jalan. Ni yang last kali lah. Habis. Berjaya akhirnya. Puas hati. Habis awak makan roti 4 bulan. Dah. Habis awak makan roti 4 bulan. Aduh. Habisnya tangga ni. Apa ni? Penat babe. Baru keluar daripada situ. Wah, boleh tahan juga. Tempat dia kecil. Kalau nak exercise pergi sini je lah. Tapi kena bayar lah. So berbaloi juga lah RM8. Bunga kantan pun ada. Bunga kantan. Pokok bunga kantan je ni. Inilah ground well yang kita nampak dekat terowong tadi. Ni daripada atas. Kan dia sampai ke bawah tu. Nampak tak? Dia daripada bawah tadi. Tinggi babe. Gila. Combat group. Situ ada Millennium Tree. Ui, ada cheetah walaupun kat Malaysia. Dekat Malaysia, kat Thailand. Ni Millennium Tree dia. Besar tak? Besar babe. Tapi dia punya banir dia. Pergi tak? Ni replika peluru apa tu? Peluru meriam. Ni lah. So dia punya sejarah adalah macam ni. Ni adalah lubang yang dikatakan daripada meriam tu. Lubang yang attack jatuh kat sini, tepat dekat sini lah. Dan terbentuk satu kawah. Ni adalah lagi satu. Ni. Dan depan tu ada lagi satu lubang ni. Sampai ada 3 lubang berdekatan lah. Mungkin dia attack kat sini, ada hot spring kat area sini kan. Memang tepat city of komunis lah. Semua tu lah, dia punya komunis dia semua dekat terowong kan. Mungkin tak kena lah kan. Kalau zaman sekarang tu dah kena ada bunker buster lah kan. Daripada US tu kan, memang jahanam dah dia punya terowong tu. Kalau nak tengok sejarah kan pasal komunis dekat Betong ni kan, tempat yang paling banyak sekali dia kongsikan oleh Thailand lah kan, dekat dia punya museum. Nama dia Museum Betong. Kalau siapa pergi Betong, kalau minat dengan sejarah lah kan, dengan sejarah Betong ni macam mana Jepun Betong ni terkenal dengan tempat komunis, boleh pergi kat situ. Dekat situ dia ada banyak gambar-gambar operasi ketenteraan antara joint forces antara Malaysia dengan Thailand. Jadi kepada siapa yang berminat lah, kalau setakat kita berjalan saja kan, kita tengok-tengoklah sejarah kan. So kat situ ada banyak gambar. Okay, right. Ni Gadong Derma. Memang agaknya dekat Betong ni terkenal dengan Gadong Derma kot. Sebab masa dekat dengan Piramid Tunnel tu, dia ada satu kawasan lembah, dia panggil Gadong Derma. Ni ada kulat dia ni. So dia keringkan kulat-kulat ni semua. Nak cakap lebih-lebih kita tak tahu. Oi, baru settle dekat dengan Piramid Tunnel. Sejam juga kan nak pergi ke sana tu, pusing-pusing masuk tunnel semua. Aduh, settle dekat Piramid Tunnel. Kita ingat ke depan sikit ni, dia orang cakap ada satu bukit, pemandangan dia cantik. Kita pergi juga nak tengok jugalah macam mana dia punya bukit dia. Mungkin sambungan kepada komunis punya tunnel tu kot. Muhammad tu cakap yang naik dekat atas ni tadi, kalau kita tahu Wang Kelian, dia ni lagi best daripada Wang Kelian dia punya corner dia. Dia cakap macam tu lah kan. Tapi
Ha? Oh tu lah. Durian tapi tak ada buah. Durian. Itulah nampak kan pemandangan. Radi tak ada. Alamak, Radi ni. Kalau Radi ada, dia boleh fly drone. Nampak dia punya curve dia tu. Macam ni punya. Memang best. Memang cantik lah. Tapi itulah, dia dah penat. Tu sana tu bawah tu dekat kita tu. Wih. Gear 1 terus ni. Gear 1 terus. Cantiknya. Tengok. Gear 1 terus. Alah, Radi tak ada lah. Rugi lah Radi. Aduh. Macam Meongsun macam ni lah macam ni Meongsun. Sini pun dia tanam pokok getah dekat lereng bukit ni. Allah. Situ pokok durian. Durian lah. Durian. Banyaknya pokok durian dia. Ini memang betul-betul projek macam durian laut. Tapi ya Allah, penuh dengan durian. Hutan semua dia tebang jadi hutan durian. Okey, dah sampai Sempang. Ke kiri ni Piramid Tunnel. Actually kita lalu hot spring tadi daripada Piramid Tunnel tadi. Kita pusing, buat satu loop. Kita akan jumpa corner banyak-banyak dekat atas tu. Dan pada akhirnya kita akan jumpa ni jalan ni. Jalan ni memang menuju pergi ke Betong balik lah. Aduh, hai. Mendaki pula kat sini. Aduh. Bron, dia mau ke depan sikit. Ada kereta tu dia nak ni. Dia nak tu. Aduh, penat. Panat bah. Tu nak sampai dah ni. Dah habis dah ni. Dah nak sampai Pai dah. Mesok. Lupa. Mesok. Kalau nak pergi Betong Shilling dekat kanan ni. Betong Shilling. Dia mau tak tahu. Betong Shilling. Betong Shilling tu salah satu hotel yang kita orang suka lah. Sebab cantik. Dia biasa je dia hotel dia. Cuma straight ni nanti kita akan jumpa yang tower, clock tower tu nanti. Ni main road je lah untuk pergi ke Yala. Bestnya Betong Shilling tu, depan hotel tu, jalan kaki je ada 7E. Ni depan ni ada Mongkolit Tunnel lah ni. Nanti ni depan dia. Allah, kau yang tak ambil. Ready. Tempat duduk. Alhamdulillah. Kita dapat betul-betul dekat ni. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah dah sampai dah dekat tempat yang kita book, Garden View Betong Hotel. Alhamdulillah, this first time, our first time lah dekat sini. Daripada dulu kita tengok saja kan. tak berkeinginan pun nak pergi kat sini, tapi Radi dia dah book kat sini. Alhamdulillah, cantik. Okey, kemas-kemas lepas tu naik.
Betul. Rekod saja saya pun nak bukit juga rekod. Oh, betul. Rekod. Oh, tapi cantik ya. Dia punya pemandangan cantik ya. Garden View Betong Hotel. Okey, jom. Kita bilik nombor apa? 07. Ya. Let's go. Radika. Allah, jatuh pula. Allah, satu bilik, satu katil ke? Tak apalah, tak kisah. Dua lah. Ha? Dia ada cakap. Kita makan dekat sini sajalah. Berpuas hati kat sini. Jalan nak pergi ke Yala. Sana town Betong. Sana nak pergi ke Yala. Oh, ada jamu selera lah. Macam ada lah. Okey lah. Nak daging pun ada. Boh ni dia pakar semua. Makan pakar. Alhamdulillah, cuaca hari ni memang best lah. Memang tenang. Cuaca sejuk. Matahari pun tak muncul lagi. Dan tak panas. Waktu pun menunjukkan pukul berapa ni ya. Sebab tadi pergi sarapan sekejap tadi. Wah, ni hot spring dia ni. Rasanya semalam lalu keluar kat sini rasanya. Mungkin agaknya. Tapi cuma kita nak pergi Pyramid Tunnel. Daripada Pyramid Tunnel tu kita akan turun melalui jalan-jalan yang cantik lah. Dekat Pyramid Tunnel tu pun kita naik ke atas tu, dia nak kena mendaki bukit tempat tinggi. Memang cantik lah. Sebenarnya kat atas-atas tu kot. Ini apa ni? Skerap ke apa? Oh, skerap. Nah, ni satu grup geng apa tu? Basikal daripada Malaysia. Memang dia nak pergi ke Pyramid Tunnel. Keep it up, keep it up. Tempat yang hotel yang kita orang duduk tadi. Tu dia punya bos, dia punya leader dia. Fit lah, dia orang ni memang fit lah. Power lah. Oh, bagus lah. Tak tahulah dia akan naik turun tempat yang semalam kita orang pergi ke, ataupun dia patah balik ke, tak tahulah. Oh, ni jalan laluan yang 500 meter yang dia cakap tadi kot. Tahniah. Aduh, jatuh pula. Aduh. Dia mau okey tak? Aduh,
Kawan pun tak stabil ni. Kalau kawan nak tolong takut. Tempat tadi okey ni. Tempat tadi yang kita berhenti yang belah sana tu. Dia tak boleh nak menurun tu. Bila menurun tu bahaya. Memang curve memang. Tempat kata memang tempat kata tak kata memang masalah. Bukan hutan lah. Tapi apa tu, ladang durian. Kat turun nanti ada orang. Sejuknya best lah. Okay, alright, kita try ambil gambar daripada atas. Nampak curve, cantik curve ni. So drone kat atas, ambil aerial view, dan lepas tu kita turun naik motor. Hopefully dia akan capture kita lah. Dekat atas ni, atas tu. Dah lah tu, dah. Oh. Banyak betul anjing kat sini. Anjing babi. Betul shooting sport association. Orang nak menembak, kalau pakai pistol ke M16 ke, boleh. Ya, ngam. Budak. Oh, demo suka lemak kan? Kawan nampak dia jual lemak. Putih-putih lah, hot tu lemak. Okey betong. Okey betong. Sini yang suruh ambil gambar ni. Kita sampaikan amanat untuk membeli burger. Ini dah hasil ya.
Ini pesanan-pesanan daripada orang dekat rumah lah kan. Ini kena ada nanti kan. Ni dah minum lah sikit ni. Sebab dia orang pun kita dapat lesen pun sebab pasal ni lah kan. Aduh, inilah 7E nya. Kan. Lapar-lapar. Kaya orang kaya. Bangkok, dia Bangkok. Di, tua macam tu handsome lagi di. Rambut je putih di. Rambut je putih. Janji bawah tu kuat. Member aku. Aku cakap apa nak gila. Dia kenal seorang dulu, dia main join lah. Dekat Penggalan dulu. Oh, parking dekat Penggalan. Ya, betul. Sekejap. Okey. Settle barang-barang semua. Bye-bye Garden View Betong Hotel. Okey, alhamdulillah selesai kita bergerak daripada Hotel Betong ni. Hotel Garden Betong Hotel. Kita menuju cari kacang dulu. Kacang-kacang, dan lepas tu settle, lepas tu kita makan lagi sekali sup kaki lembu. Kasi dia orang puas dulu, mata darah dulu. Lepas tu settle balik. Habis selesai kita punya vacation. Ni first time ni apa tu aku duduk kat hotel ni. Nampak macam hotel ni style lama lah. Ramai yang apa tu orang pergi dekat hotel ni kan. Jadi asyik lalu tengok je kan. Kali ni kita duduk kat sini. Tapi untuk second time tak payahlah. Ada banyak lagi pilihan yang lagi bagus. Tapi Betong tempat yang favorite hotel yang aku selalu pergi tu selalu penuh. Jadi kalau next time betul-betul nak, kena book awal-awal lah. Okey. Memang Betong ni dah jadi favorite orang-orang Malaysia lah. Sebab dia paling close sekali, yang paling dekat sekali kan. Border paling dekat sekali adalah Betong lah. Kita nak cari kacang. Sementara tu kita lalu lah kat sini. Kacang kat atas tu. Semua sementara nak tempat pergi kedai kacang ni, kena nak dulu kedai-kedai macam ni. Tengah hari pun dia orang ada lagi. Nak beli kacang. Kacang ni berapa sekilo? Macadamia. No. Ya, Ni. ada. Ni. Oh, Berapa? 190. 190. Ini setengah kilo kan? Setengah kilo je. Setengah Ini kilo. 1 kilo je dua. 380, 370. Itu 380 for you 370 bisa. Oh, mahal lah. Ini USA mah. USA. Bisa itu. Itu no 380 nanti 370. Okey, pot yang kita orang dah test lah, sedap lah kan. Yang ini overrated lah, memang sedap lah. Sup kaki lembu, sup kaki lembu Betong. Tapi instead of that, kalau alternatif, kalau dia rasa macam situ penuh ramai, pergi sini. Kedai ni sebelah dia je. Maknanya kalau daripada sana, sup kaki dia tu bawa je kat sini, makan kat sini. So adalah tempatnya kan kalau dah ramai orang. Okey, kita makan sini. Lagi nasi putih. Saya nasi putih, telur dadah, letak sayur kan? Sayur apa tu? Caum. Caum.
Saya jawab. Habis dah? Nasi putih. Sedap. Telur nak? Okey, telur nak. Oh, caum tu dah tak ada dah? Tak, saya pun nak telur. Dah. Baik. Nasi goreng daging ada? Ada? Semua goreng nasi goreng daging. Kasih saya tukar lah kak. Semua ada nasi goreng daging. Mana orang nasi goreng satu? Oh, okey. Lepas tu sate. Abang, tolong Kak Abang okey. Yang. Alah, Nasi ini je lah goreng, Abang. makan kita. Sup tulang campur dengan perut. Oh, perut dia perut muda. Oh, Kelantan panggil perut muda. Punya banyak video dia ni. Live story Zamron. Dia lah gembong dia pun. Nak buat sambal. Dia nak buat Sambal belacan. Sambal belacan bubuh gula sikit, Okey. haji sikit. Haji dah motor. Aku abang apa? Saka. Bukan. Akar Oh, akan gotu. Tak akan sup. Akan sup tau. akar sup. Asal lima nipis, bawang putih. Oh, akar apa tu? Daun sup Akar daun sup lah. Ni, daun sup kan. Ini daun sup kan, dia ada bawang kan? Nak akar ya. Oh, akar dia je. Oh, okey. Oh, itu untuk sambal tu kan? Ha, tu kat lah. Okey. Habis dia tegak. Masam-masam tu. Lima nipis. Tengok masa. Tu masa tak nak. Kasih. Dia kalau buat tengah masa bukan sup. Yang dia tom yam. Oh, okey. Dia lima nipis tu perah berbulan kuat. Dia abang kalau kita nak buat sup kan kita letak api dulu, lepas tu kita perah. Dia rasa asam menipis dia tak lari. Kalau kita je gelegak tu kita perah dia lari habis. Sebab dia panas. Patutlah orang. Ingat, Patutlah. Rempas sup tak bubuk. Bukan kita gebuh dengan sup lah bang. Tapi Gempur dia cair. Dia putih je kan. satu kan ada sup benda kan. Ya. Dia lemak-lemak tu takut bening lah bang. Agak pening. Ada gaut tau ni kan. Dia bening lah panas-panas ni bang. Alhamdulillah settle. Kah sup kaki. Dan lepas tu kita akan balik menuju ke border Malaysia. Dah settle lah. Okay, alright. Bye bye Betong. Semoga berjumpa kembali. Inilah kedai makan yang kita nak pergi hari tu. Kita ingatkan dekat menuju ke Yala. Rupa-rupanya dia nak pergi ke border. Kedai ni. Situ lah kedai makan situlah yang kawan nak pergi tu. Belah kiri sana tadi. Alright, alhamdulillah. Settle. Oh, inilah geng-geng yang tadi kita jumpa masa queue tadi dengan budak perempuan tu. Dia kata dia masuk ramai. Tapi bila keluar berapa orang je. Tu lah kita Honda Type R tu. Dia punya kelab. Wah. Kereta tu yang sagat tadi dengan bumper tadi. Yang kita cakap tu, apa nak kena. Dah orang buat dah molek-molek dah kan. Demonya circle lain, dianya circle lain. Demo campur circle dengan dia. Sedap demo pun macam tu juga. Malah lagi hebat lagi. Dah sampai dekat grade pukul berapa tak tahu. Ya betul. Kalau nak pakai dulu senang. Tapi nak isi minyak pun boleh juga. Tak payah nak lagi dah.
dekat restoran Taiba, tempat yang kita orang dah pernah pergi hari tu sekali. Kita repeat lagi. Roti kosong, roti telur. Okay, settle. InsyaAllah kita isi minyak dan lepas tu gerak. Alhamdulillah, kita dah gerak daripada Greek, Pekan Greek ni menuju ke Kuala Kangsar dan seterusnya kita balik. Itu dia memori tertinggal dekat sana. Dulu aku duduk barek tu. Tunggu Bron. Nampak ada ni? Nampak ada ni, sini di sini minyak. Dekat Shell. Arif nasi kamu Pulai. Jauh tu. Jauh. Masuk Tekok simpang Pulai tu yang tak ada. Ada. Simpang Pulai besar. Tapi jauh tu. Nanti nak habis pula nanti Kang. Buat tu. Ada rock block. Tadi nampak macam ada satu kereta tu dia pas-pas dia lampu lah kan. Jadi kita slow down lah. Harap-harap tak ada masalah. Sekali. Ada. Itu. Nasi. Assalamualaikum. Ada. Baik ya, polis trafik. Dekat masjid Kampung Sumpitan, kita orang nak pergi solat. Tapi ada pasar petang macam itulah, pasar malam dekat sini. Masjid Kampung Sumpitan. Singgah sekejap tengok. Yang best adalah sayur-sayur kampung. Ni kacang tanah ni. Sedap ni. Ni bukan masalah Madani lah. Kacang tanah ni. Mana naik? Sekilo 14. Dia bagi mana dah bagi. Dia nak ambil di Omega je nak. Dia nak ambil di Omega je. Sayur-sayur ni. Kita rasa kita RM3 kan? Sikit je lah dia punya tu. Dia punya apa? Penjual itu. Lepak kat tapah tadi. Ni sekarang kat tapah lah. Dekat tapah ni sekarang lepak lebih kurang sejam lebih juga. Memang penat lah. Lepas tu dengan solat sekali lah. Dan jumpa balik dengan geng-geng masa dekat masjid dekat mana tak kat sebelum Kuala Kangsar tadi. Orang ramai. Ni baru nak gerak lah. Masih menunjukkan pukul 9 suku macam tu. Okay, right. Reverse. Mau langgar ke? Mau langgar ke? Terasa balik Anak demik? Rindu daddy. Okay. Alright. Jumpa lagi. Apa dia? Isu cuti. Apa-apa calling lah. Okey lah, jalan baik. Okey, right. Okey. Kita nak try yang inilah kan. Ini dah lama sangat orang video. Dekat Ulu Bernam. Okey, weh.
Okey dah. Alright. YouTube buat cepat sikit. Cepat sikit Okey ni. Jumpa lagi Nanti deh. Okey. Okey. Okey right. Sekarang ni pukul 10.30 dah ni. Dah lewat sangat dah. Okey.